Assalamualaikum, selamat malam. Hari ini kita bersiaran secara langsung. Jadi, berita yang pertama dibawakan oleh Malaysia Airlines. Tadi semalam berikutan penangkapan pilot Malaysia yang bawa masuk 70,000 pil ekstasi, dianggarkan mempunyai pasaran sebanyak RM62,000. Jadi pihak keselamatan negara Malaysia akan memandang serius perkara tersebut dan akan buat satu scanner baru, akan buat satu terminal baru untuk cek apa yang ada dalam beg tu. Jadi semalam dah kantoi dengan pilot Malaysia seorang ni. Jadi kita nantikan berita yang seterusnya. So yang kedua dia ialah tentang keselamatan penyelenggaraan dekat lapangan terbang. So pihak Malaysia Airlines, Malaysia Aviation Group telah mengenal pasti titik-titik hitam dan cuba untuk memperbaiki proses pengendalian tersebut. Berita kedua mengenai Pakatan Harapan telah kalah dekat Negeri Sembilan pada PRU yang berlaku pada hari semalam. Berita yang ketiga ialah mengenai Rosmah Mansor. Itu Rosmah seeks court permission to introduce Ryan Razวีtestimony as fresh evidence. Jadi tiada pengecualian untuk di atas kes rasuah Rosmah Mansor yang bernilai 1.25 bilion untuk projek solar. Jadi berdasarkan rayuan Rosmah yang cuba untuk mengemukakan bukti-bukti dia telah melakukan pembelian solar, panel-panel solar sebanyak 1.25 bilion. Ini abang tak tahu nak cakap apalah kan. Kita tengok je lah nanti. An article from The Edge claiming that 1MDB civil trial kicks off with Najib accused of misappropriating 5.6 billion US dollar. So let's check it out. Jom kita tengok berita ni. So an article made by Timothy Akrim. Kuala Lumpur, 3 Ogos, One Malaysia Development Berhad 1MDB civil trial against the former Prime Minister Datuk Seri Najib Razak and others has begun, with 1MDB alleging 5.64 billion US dollar, approximately 24.7 million ringgit Malaysia was misappropriated through fraudulent transaction. The lawsuit filed in 2021 by 1MDB and of its subsidiaries is seeking to hold the former Prime Minister and several others accountable for 1MDB fraud, which resulted in total losses of approximately 51.4 billion ringgit Malaysia. I think we had enough for 1MDB article being produced, being published each day
Abang dah penat cakap pasal YMDB setiap hari. Jadi kita minta tukar news lain lah, bukan YMDB lagi dah. Jadi berita nombor 4, tu pun yang terakhir lah, senang kan. Operation Against Stray Dog Comply with SOP. Jadi Datuk Bandar Kelang sendiri menyaksikan lambakan anjing-anjing liar yang berada dekat kawasan-kawasan sekitar. Jadi bahaya. Satu, trafik bahaya. Yang kedua, takut kena gigit. Jadi bukan kita tak bukan kita tak pantau benda ni. So harap pihak berkuasa tempatan tolong ambil iktibar tentang perkara ini. Jadi yang kelima ni, abang nak emphasize pasal road safety dekat luar sana. So kalau korang tengok jalan tu tiba-tiba ada walkway, korang mesti tertanya, kenapa roadway ada walkway? Jadi pelan pembangunan, industri yang paling mantap sekali. Paling tak boleh fikir sekali. Okey, sampai situ saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.